Manusia yang terbaik yang belajar makhraj. Lepas belajar huruf dia, baca dah lancar, sekarang belajar makhraj. Cara mengeluarkan huruf siratal ro. Syiro tu syiro, ni syiro. Siro. Pergi praktis bela ayam. Panggil ayam makan. Lama-lama boleh sebut sirah. Bagi sebut makhraj. Sebab ada orang yang makhraj dia tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi mana ada makhraj? Tak ada tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makhraj tak ada. Yang ada Harun. Atas pada ayam. Atas pada alamin. Ni, harimau Malaysia. Dah makan belum? Dah makan. Dah makan semua Dah. Belum. Dah sembahyang isyak Dah. Jarang kita sebut dah. Bila orang tanya kita, kau orang dah sembahyang isyak kan? Dah sembahyang isyak kan? Sebut. Cuba sebut. Itulah makhraj dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah sembahyang isyak kan? Ada dia yang jawab, dah sembahyang isyak kan? Ada kan? Itu sembelit. Bagi betul-betul makhraj, belajar. Yang ketiganya ialah sebutannya Arab. Pergi belajar. Kita nak tiru cara Rasulullah ni. Belajar cakap slang Arab. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Nak sebut Arab tu apa? Jangan buka mulut luah-luah. Harimau Malaysia. Sebut Maliki Yaumiddin. Dia tak mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak mau. Betul tapi tak tepat. Dia Maliki Yaumiddin. Dia bukan me perak bote. Tulis Intan makcik belakang tegur saya tadi, Sungai Siput. Ustaz, saya mau Sungai Siput, kamu temin kata dia. Kalau kamu temin dia Cuba balik rumah nanti praktis. Mama nak ke mana? Gitu bahasa Arab. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina. Lepas ni tu imam tarawih nanti baca elok-elok. Inna a'tainakal kautsar. Jangan dibaca inna a'taina. Itu parit botol. Allah, nak tahu orang Arab cakap macam mana, cara dia slang dia, buka mulut nipis, jangan buka luah-luah. Jangan buka mulut luah. Nak tengok buka mulut kecil macam mana, tengok menagih dadah. Cuba tengok menagih dadah cakap. Dada. Barang ada, barang. Barang apa barang? Tak ada barang. Apa ada barang tak ada. Ni yang ini kalau belajar tajwid kompon Arab lagi dadah juga. Jadi kita hari ini kita nak baca Quran, nak mengajar Quran, nak faham Quran macam cara Rasulullah. Semua benda kita nak buat macam cara Rasulullah. Dan kita buat supaya kita dapat syurga. Saya nipiskan misai, saya simpan janggut sebab Rasulullah buat. Tuan-tuan pakai serban, pakai jubah sebab pakaian itu ada Rasulullah buat. Tuan-tuan pakai minyak wangi, akak-akak pakai segak-segak ni pasal apa? Pasal Rasulullah ada pakai minyak wangi orang lelaki-lelaki ni. Kegemaran Rasulullah. Akak-akak pakai celak malam saat dia tidur pakai celak, Rasulullah pun bercelak waktu Rasulullah nak tidur. Bagusnya. Bulan Ramadan ni bulan kita bersedekah, more surah ni dah habis dah. Sebab Rasulullah suruh kita bersedekah. Jumpa anak yatim pula, ya Allah, diusapnya kepala anak yatim sebab Nabi kata dihapuskan dosa kita. Macam rambutnya banyak tu. Itu anak yatim jangan bagi botak rambut, sayang. Seorang pun tak usiknya budak tu pasal botak. Dia busik je ini pasal rambut dia banyak. Botak ke tak botak ke makcik bagi. Sebab Rasulullah sayang anak-anak yatim.
Dan orang Malaysia memang tuan-tuan cukup sayang pada anak yatim. Tak percaya cuba tengok bulan Ramadan. Penuh. Giliran bawa anak yatim berbuka di hotel. Sampai boleh cakap ngerah penjaga anak yatim. Penuh. Tahun depan. Siapa nak ni tahun depan? Tulis tu full house. Tiap-tiap malam orang bawa naik bas anak yatim pergi beli baju raya. Bayangkan setiap malam 30 helai baju dia dapat. Tu anak yatim. Ni dia orang ni tak yatim, selai je dapat. Sekarang siapa bagus? Yatim ke tak yatim? Anak yatim 30 pasang baju tau. Kopiah 30, songkok, kasut 30 pasang. Tiap-tiap malam. Anak tak yatim. Sebasar ni. Dia tanya kat mak dia, "Mak, bila ayah dah mati?" Oh, sudah tuan-tuan. Ya benar, faham, tak faham sudah. Dia pun nak jadi yatim sebab dia tahu orang Malaysia ni pemurah. Dia bawa satu bas, korporat tu cakap dalam bas, "Okey anak-anak semua, hari ni pak cik belanja. Itu Maidin, nampak tak Maidin? Okey, masuk pasar raya Maidin, belilah baju ke songkok ke, beli pak cik belanja. Tapi ingat tak lebih RM20." Astagfirullahalazim tuan-tuan. Songkok ni pun RM19 sebelah kupang pak cik. Kita hari ni kita tak kedekut. Anak yatim kita jaga, wakaf. Saya sampai-sampai ni makcik tadi dah wakaf duit untuk sekolah saya. Kita punya rajin tuan-tuan, subhanallah. Wakaf, kita sedekah, kita buat semua. Ni hantar surat ni, "Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, kami dari grup Muslimah nak pergi buat lawatan ke tempat Ustaz Kazim, rumah orang tua-tua. Bagaimana untuk dihubungi?" Hubungilah pejabat 526-0321. Hantar je surat, "Kami nak melawat sekolah Ustaz Kazim." Datanglah melawat. Setiap hari Sabtu pertama, Ahad pertama. Sabtu ketiga, Ahad ketiga. Setiap minggu tu saya terima tuan-tuan dalam 30-40 bas. Setiap minggu. Tuan-tuan bayangkan setiap minggu 40 bas. Sebulan? Bayang tengoklah. Tahun lepas saja yang melawat sekolah saya 170,000 orang melawat. Yang berdaftar. Belum walk in lagi. Yang run in lagi ramai tuan-tuan. Yang walk in kita tak masuk. Ini yang berdaftar dengan bas saja 170,000 tuan-tuan. Hanya nak tengok Ustaz Kazim je. Subhanallah. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok orang tua-tua di sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Allah. Nak belajar dengan Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan, kalau datang melawat dengan saya, melawatlah. Habis-habis ceramah, ambil gambar pisio, makan-makan dengan saya semua, lepas tu balik. Tapi kalau nak dengan saya 4 hari, kena ikut saya dah naik kapal. Okey, naik kapal dengan saya, naik cruise 4 hari 3 malam. Bulan 8 ni saya nak pergi dengan tabung haji. Pergilah daftar dengan tabung haji, nak naik kapal dengan Ustaz Kazim. Cokoh sana 4 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua benda kita ikut Rasulullah. Kita marah kalau kita tak nak ikut Rasulullah. Sebab ikut Rasulullah tu jalan ke syurga. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, semua benda kita ikut cara Rasulullah. Makan, tidur, main, bercakap, imam, semayang, puasa, baca Quran. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni syurga ni.